Tahu tak dalam dunia ni ada tempat yang kita langsung tak boleh jejakkan kaki. First, Pulau Sentinel. Tempat paling mustahil untuk kita pergi. Pulau ni memang no entry. Penduduk asli dekat sini dah beribu tahun tak bercampur dengan dunia luar dan langsung tak terima orang luar. Siapa berani masuk, diorang serang dengan tombak. And dah ada kes sebenarnya orang kena bunuh sebab cuba masuk. Second one, Chernobyl. Bandar yang beku dalam masa. Letupan nuklear yang berlaku dekat sini tahun 1986 buat tempat ni ada radiasi yang tinggi. Jadi manusia dilarang jejak ke sini sebab bahaya. Dan memang tak ada manusia langsung lah dekat sini. Tapi walaupun kosong, ada je haiwan yang hidup macam biasa dekat sini. And last one, Area 51. Pangkalan rahsia tentera Amerika dekat Nevada. Tempat ni memang misteri. Memang tak ada orang dekat sini kecuali pekerja dan saintis yang dihantar ke sini setiap hari menaiki pesawat khas. Ramai yang percaya ada teknologi alien, eksperimen pelik dan benda-benda lain yang kerajaan sana nak sembunyikan daripada negara lain. Okey, itu je cerita hari ni. Apa-apa korang boleh komen dekat bawah. Bye!